أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita menjejakkan kaki ke rumah Allah. Rumah yang sangat mulia, dan kita berada dalam suasana yang sangat mulia, iaitu suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segalanya ini diterima oleh Allah sebagai amalan yang dapat memberatkan timbangan amal kita bila ditimbang di akhirat nanti. Pada malam ini kita akan bersama-sama cuba memahami sepotong ayat dari surah Al-Kahfi, yaitu ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang-orang yang kamu ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Inilah ayat yang ke-28 dari surah Al-Kahfi. Ayat ini ada cerita di sebaliknya, ada sebab turunnya. Para mufassirin menyebut sebab turun ayat ini ialah beberapa orang pemimpin-pemimpin Quraisy. Mereka itu memberi syarat kepada Nabi SAW untuk mereka duduk dalam majlis yang Nabi buat. Nabi nak berdakwah kepada mereka, Nabi nak menyampaikan Islam kepada mereka, nak ajak mereka dengar, nak ajak mereka duduk dengar apa yang Nabi nak sebut ni. Mereka bersetuju, kami boleh dengar apa yang kamu nak beritahu kepada kami ya Muhammad, tapi syaratnya satu. Apa dia? Kami tak mau sahabat-sahabat kamu yang miskin-miskin, seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir. Ini sahabat-sahabat kamu yang mereka inilah hamba-hamba abdi. Mereka ini bajunya kotor, sebab mereka ini bekerja di kebun, bekerja di ladang, baju mereka kotor, peluh mereka busuk, berbau hapak. Jadi bila kami duduk dalam majlis kamu, dengar kamu bersyarah nanti, kami tak mau sahabat-sahabat kamu yang ini ada.
Sebab mereka rasa bahawa mereka itu orang besar-besar, mereka itu orang banyak duit, mereka itu orang kaya-kaya, orang kenamaan, VVIP, orang kayangan. Mereka tak mau duduk lawyer tekak dia kalau ada orang miskin dalam majlis mereka. Inilah syarat-syarat yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Kalau Nabi nak mereka mendengar syarahan Nabi. Itulah syaratnya. Dan syarat ini hampir-hampir Nabi bersetuju dengannya. Hampir-hampir. Kalaulah tidak kerana turun ayat ini, Nabi dah ikut dah cakap mereka. Sebab apa? Sebab pada perkiraan Nabi, apa salahnya asalkan dakwah ini dapat sampai kepada mereka? Yang penting mereka itu dapat dengar apa itu Islam. Yang penting aku dapat sampaikan dakwah Islam kepada mereka. Dia tak benarkan kawan-kawan aku yang miskin-miskin tu masuk, tak apalah. Apa salahnya? Sebab kalau pemimpin-pemimpin Quraisy ini dengar dakwah Nabi, kalau mereka masuk Islam, mudahlah Islam nak berkembang di kota Mekah tu. Sebab yang menjadi penghalangnya adalah mereka ini yang kaya-kaya ni, yang berkuasa ni. Jadi bila yang berkuasa dan kaya-kaya bagi syarat, kami boleh dengar ceramah engkau, syarat orang miskin tak boleh datang, kami saja. Nabi rasa macam boleh bersetuju dengan syarat itu. Ya. Sebab Nabi kira boleh, ada masalah. Ya. Itulah dia ilmu yang ada pada seorang manusia. Ilmu yang ada pada seorang manusia ni, dia tidak seperti ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala ni, kalau ada 7 lautan dijadikan dakwat untuk menulis ilmu-ilmu Allah, 7 lautan tu pun habis jadi dakwat. Kemudian Allah kata, kalau aku tambah lagi 7 lautan, tambah lagi 7 lautan pun takkan habis engkau menulis ilmu Allah. Nak ceritanya bahawa ilmu Allah ini terlalu luas. Ilmu manusia sejengkal aja. Ya. Apabila kita celup jari kita dalam laut, kita angkat jari kita, air yang ada di ujung jari kita tu, itulah ibaratnya ilmu yang ada pada manusia. Sedangkan ilmu Allah ibaratnya lautan yang luas, itu ilmu dia. Pada kajian Rasulullah tak ada masalah, boleh. Apa salahnya? Ya, dalam majlis nanti jangan bagi orang miskin masuk. Biarkan orang kaya-kaya, pemimpin Quraisy ni saja yang dengar. Yang penting mereka dengar dakwah Islam. Kalau mereka masuk Islam, senang Islam nak berkembang. Nabi fikir macam tu. Tapi Allah Ta'ala ilmunya lebih jauh. Tak terduga di akal manusia. Allah turunkan ayat ini. Allah perintahkan Jibril supaya turun bawa ayat 28 dari surah Al-Kahfi ini. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan jadikanlah dirimu ya Muhammad sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya semata-mata engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Jadi ketika Nabi rasa tak apa, tinggalkan orang-orang miskin tu, asalkan dia dapat berdakwah dengan orang-orang kaya ni, Allah kata jangan. Orang-orang miskin itu betul badan mereka berbau hapak, betul baju mereka tidak cantik, mereka berbau peluh, betul. Tetapi engkau kena ingat, dalam hati mereka itu ada suatu benih, yang mana daripada benih itulah aku akan tumbuhkan kejayaan untuk manusia dunia dan akhirat. Apa benih itu?
Benih itu ialah yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Mereka itu ada satu benih yang tertanam dalam diri mereka. Daripada benih inilah nanti akan menumbuhkan kejayaan yang besar-besar. Benih itu tak ada pada pemimpin Quraisy yang kafir itu. Ada pada sahabat engkau yang beriman dan bertakwa, yang mana mereka itu beribadat siang dan malam, pagi dan petang. Dan bila mereka beribadat pagi dan petang, mereka tak nak benda lain. Yuriduna wajhah. Mereka hanya nakkan wajah Allah. Mereka hanya nakkan redha Allah. Yang ini benih kejayaan, benih kemenangan. Betul, engkau nak ramai orang Islam akan beriman kepada Islam. Betul, bagus. Bila pemimpin Quraisy itu masuk Islam, mudah engkau nak berdakwah. Itu jangkaan otak engkau, perkiraan-perkiraan yang ada pada manusia. Tapi kata Allah, tak. Benih yang lebih subur untuk kamu berjaya ialah takwa dan iman yang ada dalam diri sahabat engkau, bukan kekayaan yang ada pada pemimpin Quraisy. Ya, itu dia. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala beritahu Nabi, jangan tinggalkan mereka itu. Terus bersama-sama dengan sahabatmu, karena mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan bila mereka beriman dan bertakwa, maka itulah benih kejayaan dunia dan juga di akhirat. Ya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni ilmu dia kita tak boleh jangka. Kita sangka begini, dia kata bukan begitu. Cuba tuan-tuan tengok ayat surah Al-Hajj ayat 41. Ayat 41. Dia beritahu kita satu maklumat yang akal kita tak terjangkau ke situ. Apa dia? Alladzina immakkannahum fil ardi, yaitu umat Islam yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan memerintah di bumi, aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dalam ayat ini Allah memberikan kepada kita sifir kejayaan. Dia memberi kepada kita kaedah untuk berjaya di dunia ini. Ya, sehingga kamu boleh tamkin, sehingga kamu boleh menjadi pemerintah kepada dunia, kata Allah. Apa dia? Kamu buat 4 perkara ini. Memanglah bila kita fikir 4 perkara yang Allah Ta'ala nak sebut ini, pada kita ada apa? Apa kena-mengenanya? Ya, Allah kata apa yang pertama? Aqamus solah. Dirikanlah solat. Jaga solat. Di negara kamu, di negeri kamu, jadikan aktiviti utama rakyatnya, umatnya menjaga solat. Pastikan masjid-masjid penuh. Ya, pastikan rakyat kamu semuanya solat. Jangan ada yang tinggal solat. Jadikan solat itu satu agenda yang pertama untuk negeri, untuk negara. Solat. Ini yang Nabi buat dekat Madinah. Ya. Yang kedua, wa atawuz zakah, dan hendaklah kamu mengeluarkan zakat. Mendirikan solat artinya kuatkan hubungan dengan Allah. Itu punca kejayaan. Yang kedua, punca kejayaan keluarkan zakat, artinya jaga kebajikan manusia. Jangan buat hubungan dengan Allah saja, dengan sesama manusia kamu tak irau. Jangan. Orang Islam dia kena buat baik dengan Allah. Waktu semayang kena bersama Allah. Lepas keluar daripada masjid, orang Islam mesti ambil berat tentang kebajikan sesama manusia. Sebab itu orang kaya di kalangan kamu kena keluar zakat. Supaya zakat itu dapat bantu orang miskin, dapat bantu anak yatim, dapat bantu orang fakir. Kamu mesti hidup tolong menolong. Ini punca kekuatan. Ya. Hubungan kamu dengan Allah sangat baik, dan hubungan kamu dengan manusia pun sangat baik. Sebab itu kita tengok dalam fiqh Islam, hukuman yang sangat berat untuk orang-orang yang tak mengeluarkan zakat dunia dan akhirat.
Ya, atas dunia ni apa dia? Kerajaan Islam berhak untuk menyita mana-mana pusat perniagaan yang pemiliknya tak mau keluar zakat. Sita, jangan bagi dia berniaga. Selagi dia tak bayar, jangan bagi dia berniaga. Ini hukuman di dunia. Hukuman di akhirat, dia mati saja masuk kubur, kita berjalan 7 langkah selepas malaikat Munkar Nakir keluar, akan keluar ular-ular sujratul aqra yang akan patuk orang ni sampai sangkakala ditiup. Hukuman yang sangat berat untuk kita, untuk orang yang ada wang tetapi tak mau bantu fakir miskin, tak mau bantu orang fakir. Mengapa hukumannya berat? Sebab inilah faktor yang boleh meruntuhkan sesuatu bangsa kalau masing-masing hanya nak melepaskan pucuk masing-masing. Kalau masing-masing hanya mementingkan diri masing-masing, runtuh satu tamadun. Satu tamadun itu akan berkembang, akan menjadi hebat apabila orang yang memenuhi tamadun itu saling tolong menolong antara sesama mereka. Yang miskin ditolong oleh orang kaya, yang kaya sayang kepada orang miskin. Ini tamadun yang akan berkembang, kata Allah. Buat hubungan baik dengan Allah melalui solat, buat hubungan baik sama manusia dengan menjaga kebajikan mereka, antaranya dengan keluarkan zakat, antaranya dengan banyak bersedekah, bantu mereka. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Kamu kena buat program yang besar, iaitu sentiasa ajak orang buat benda-benda baik. Buat kempen-kempen supaya orang jadikan kebaikan itu sebagai amalan mereka. Wa amaru bil ma'ruf ini, kita janganlah hanya terfikir nak hantar penguat kuasa jaiz pergi tangkap orang khalwat. Jangan kita fikir itu saja. Ya, bukan. Amaru bil ma'ruf ini luas. Ajak apa saja jenis kebaikan, ajak. Kita buat kempen. Kempen isteri-isteri hendaklah pesan kepada suami, abang balik ke rumah ni bawa rezeki yang sedikit pun tak apa, saya redha asalkan halal. Jangan bawa balik rezeki haram ya, nanti habis anak-anak darah dia tumbuh daripada sumber yang haram. Boleh ya bang? Boleh. Kempen yang tu. Apa lagi kita nak kempen? Apa saja kebaikan jadikan amalan. Kempen orang ramai supaya buat. Ini punca kekuatan sesatu tamadun. Ya. Tapi cuba benda-benda macam ni kita tak buat. Habislah, orang akan hidup dengan syaitan dan iblis. Akhir sekali kejahatan akan penuh dalam masyarakat tersebut. Semua ibu bapa kempen anak-anak buat baik, guru-guru kempen anak murid buat baik, di masjid, di surau, di pasar kempen orang buat baik. Bila berniaga dengan cara yang betul, jangan tipu orang. Kita kempen kepada pegawai-pegawai kerajaan, bila berkhidmat dengan jujur dan ikhlas. Kepada peniaga-peniaga, jangan berbohong ketika berniaga, jangan tipu orang. Ajak mereka buat baik. Jika semangat mengajak orang buat baik ini kuat dalam masyarakat, Allah kata masyarakat ini akan menjadi pemerintah dunia. Dan yang keempat, wa nahau anil munkar, kamu kena cegah kemungkaran. Apa saja bentuk kemungkaran, kamu kena cegah. Jangan bagi orang berkhalwat, tangkap. Mana yang berkhalwat, tangkap. Jangan bagi orang buat korupsi, makan rasuah, tipu sana, tipu sini, tangkap. Cegah benda-benda penipuan ini. Apa saja kemungkaran, ditangkap. Sama ada kemungkaran itu bentuk hiburan ke, atau bentuk kecurian ke, semua dicegah. Nampak tuan-tuan? 4 perkara ni Allah pesan kepada kita. Pesan kepada kita. Boleh buat 4 perkara ni, kamu akan jadi pemerintah dunia, kata Allah. Tengok tadi kata apa? Alladzina immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan untuk memerintah dunia. Bukan memerintah satu negeri, memerintah dunia. Dan ini pernah berlaku kepada Islam. Islam pernah memerintah 1/3 daripada dunia ini. Ya. Kalau kita tengok tuan-tuan, pada zaman pada zaman Musa ibn Tashfin, panglima perang kerajaan Andalus.
Dia mula keluar daripada Morocco, dia masuk ke Portugal. Portugal yang masuk World Cup akhir ni. Itu. Portugal habis ditawan oleh orang Islam. 800 tahun orang Islam perintah Portugal. Lepas Portugal mereka tawan pula Spanyol. Spanyol yang besar tu jatuh ke tangan Islam. Lepas Spanyol mereka mara pergi ke Perancis. Tetapi ketika masuk ke Perancis, di kota Paris itu orang Islam kalah dalam pertempuran Balad Asy-Syuhada. Alasan kalah seperti mana disebutkan oleh para ahli sejarah, karena orang-orang Islam yang pergi perang tu harta rampasan perang mereka dah terlampau banyak. Perang sana menang, buat tarik rampasan perang. Menang, lama-lama dah banyak harta rampasan perang, menyebabkan mereka susah nak berperang. Kalah di Paris. Kata ulama-ulama sejarah Islam, kalaulah orang Islam menang di Paris itu, hari ini Perancis tu kita akan nampak masjid-masjid akan penuh dekat sana jadi negara Islam. Ya, itu Islam yang datang daripada sebelah barat Eropah menuju ke timur. Islam juga pernah datang daripada timur Eropah menuju ke barat. Bermula dengan tertawannya Konstantinopel. Lepas Konstantinopel orang Islam masuk ke Bulgaria. Bulgaria yang sekarang ni negara Kristian, itu negara orang Islam. Lepas Bulgaria orang Islam masuk ke Hungary. Ya, habis semua tu jadi negara Islam. Hanya di Jerman saja yang tak boleh masuk. Sebab apa Allah Ta'ala bagi begitu hebat orang Islam masa itu? Sebab empat perkara ni diamalkan dalam tamadun Islam dahulu kala. Diamalkan. Kan? Sebab siapa yang beritahu kita sifir ini? Yang memberitahu kita sifir kejayaan ini ialah Tuhan yang membuat kemenangan. Segala kemenangan manusia atas dunia ni Tuhan yang buat, Allah yang buat. Allah kata sipirnya untuk kamu jadi penakluk dunia ialah dengan kamu buat empat perkara ni. Buat hubungan baik dengan Allah, buat hubungan baik dengan manusia, ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Kamu buat empat perkara ni, kamu akan berjaya. Ya, termasuklah mengajak orang buat baik itu ialah ajak orang buat senjata-senjata yang hebat-hebat. Kan? Tidaklah kita ni jadi orang Islam jarum peniti yang nak digunakan oleh perempuan kita bagi menutup tudung dia tu diambil daripada negara musuh. Itu jarum peniti pun orang Islam tak boleh buat, macam mana nak perintah dunia. Termasuk amru bil ma'ruf itu ialah membuat perkara-perkara ini. Ajak orang bagi kemahiran dalam sebuah negara itu mesti jadi negara pertanian yang hebat, negara industri yang hebat. Ini yang Nabi buat bila dia sampai dekat Madinah. Dia sampai dekat Madinah, Nabi bukan saja buat masjid. Betul lah, masa Nabi sampai dekat Madinah tu, bangunan pertama dia buat ialah masjid. Betul. Tetapi lepas dia buat masjid, dia buat apa? Dia bangunkan ekonomi negara Madinah. Dia bangunkan ekonomi tu. Sebab tu kita tengok bila lepas masjid Madinah tu dibangunkan, Nabi tengok di Madinah itu tanah-tanah kosong, tak diusahakan orang. Banyak. Macam kita tengok banyak tanah tak diusahakan. Itu sawah-sawah dah bertukar jadi padang bola. Nabi tengok, oh ini bahaya ni. Sebab nak jadi orang Islam yang beriman, kita nak makan juga. Kalau makanan tak ada, susah kita. Sebab tu Nabi bangunkan sistem pertanian yang kukuh di Madinah. Dia sampai di Madinah, dia tengok tanah di Madinah tu tidak diusahakan orang, kosong. Nabi pun bagi arahan, siapa-siapa yang ambil 4 batang kayu, cacak 4 penjuru tanah tu jadi dia punya, pergi ambil. Lepas tu buat laporan, kita bagi geran tanah. Oh, kawan-kawan Islam pun, sahabat-sahabat Nabi ambil dah, percuma, ini tanah anugerah namanya. Mereka pun ambil. Bila dah ambil, Nabi panggil semua. Ya, siapa-siapa yang dah ambil tanah, dalam masa setahun kalau tak dibangunkan, tanah akan dirampas kembali. Jadi dapat tanah percuma.
Apalagi para sahabat pemula membangunkan pertanian mereka di padang pasir yang asalnya kering kontang, akhir sekali jadi ladang. Nabi kukuhkan ekonomi, sehingga Nabi berjaya menjadikan ekonomi Madinah sebagai senjata dalam dia memerangi orang Yahudi. Ya, hebat. Nabi membangunkan sistem pertanian di Madinah bukan sekadar untuk makan kangkung pagi-pagi gitu je. Bukan sekadar boleh bawa kangkung makan pecal, bukan macam itu. Ya, Nabi bangunkan sistem pertanian di Madinah sampai pertanian tu jadi senjata. Mana bukti dia? Bukti dia dalam peperangan Khandak. Dalam peperangan Khandak, orang Yahudi dan orang Quraisy, dia hasutnya kabilah-kabilah Arab ni bergabung di bawah Yahudi. Kalau kita berjaya kalahkan Madinah, kita bunuh Muhammad, kita bunuh orang Islam, hasil di Madinah tu akan dijadikan hadiah untuk kamu. Setahun kamu boleh makan free. Nampak? Sebab apa Yahudi boleh kata gitu? Sebab dia tahu di Madinah pertaniannya sudah naik. Sampai Yahudi kata apa? Kalau kita berjaya tawan Madinah, hasil Madinah ini setahun percuma untuk kamu. Kamu kena tolong kami jatuhkan Muhammad. Itu yang berlaku peperangan Khandak. Bila Nabi dapat tahu macam tu, Nabi panggil salah satu daripada kabilah Arab, itu Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ni dia bergabung dengan Yahudi. Tapi Nabi tahu bahawa antara dia dengan Bani Ghatfan tak ada masalah. Sebab apa Bani Ghatfan bergabung dengan Yahudi nak lawan Islam? Nabi pun hantar dia punya mata-mata gelap dia pergi menyusup masuk jumpa dengan pemimpin Bani Ghatfan yang sedang bergabung dengan Yahudi. Mengapa kamu bergabung dengan Yahudi? Apa masalah kamu dengan orang Islam? Kita ada hubungan baik aja sebelum ni. Dia kata Yahudi tawarkan kepada kami, kalau Madinah jatuh, maka setengah tahun daripada hasil Madinah korma tu dapat berkami. Kami join lah. Nabi kata dia tawarkan kau setengah tahun ya. Kalau kau keluar daripada Yahudi, kau tinggalkan Yahudi, jangan tolong Yahudi, aku akan bagi setahun hasil korma pada kamu. Nampak tak? Setahun. Ghatfan bila dengar, lagi lumayan yang orang Islam nak bagi. Nampak? Kalaulah tanah pertanian dekat Madinah tu kering kontang, tak dibangunkan, takkan Nabi berani menawarkan setahun hasil korma Madinah untuk engkau kalau engkau tinggalkan Yahudi. Nampak? Menunjukkan bahawa dia tanam sistem pertanian dia di situ bukan sekadar tanam kangkung untuk buat pecal, bukan. Dia tanam benda-benda itu sampai boleh jadi senjata untuk lawan musuh. Sebab itu kita tengok tak pernah berlaku pemboikotan ekonomi terhadap Madinah. Tak ada. Tak ada. Sedangkan pada ketika itu tuan-tuan, sistem kehidupan orang Arab, makan minum dia bergantung kepada kafilah-kafilah perdagangan. Kan ada kafilah perdagangan, dia naik unta atau atas badan unta tu dia letaknya makanan, dia datang kat kampung ni dia jual. Lepas tu dia pergi tempat lain. Kalau kafilah ini disekat, orang dalam bandar tu boleh lapar. Abu Jahal boleh sekat kafilah daripada pergi Madinah. Tapi dia tak buat. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia sekat kafilah pergi sana, orang Islam boleh duduk. Sebab apa? Mereka ada pertanian yang kukuh. Mereka takkan lapar. Ini termasuk dalam wa amaru bil ma'ruf, mengajak orang buat baik. Ya. Ini bagus. Sistem pengajian-pengajian vocational. Ini sangat hebat tuan-tuan. Ini termasuk dalam sistem ini. Ya, kalau dulu kita sibuk dengan SPM, semua orang nak masuk universiti, nak belajar dia jadi lawyer, dia jadi doktor. Sekarang ini kita tengok kemahiran pun dititik beratkan. Ini bagus. Ini termasuk dalam amaru bil ma'ruf. Ya. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita tengok Allah kata apa pada Nabi? Ya Muhammad, orang Quraisy beritahu engkau, kalau engkau nak mereka duduk dalam majlis engkau, jangan bagi orang miskin ni masuk. Allah kata jangan dengar cakap mereka. Sebab apa? Engkau kena duduk dengan kawan-kawan kau yang miskin itu walaupun badan mereka bau busuk. Sebab apa? Dalam hati mereka ada benih-benih kejayaan.
Apa benihnya? Mereka itu ialah orang-orang yang siang dan malam beribadat pada Allah. Dan bila mereka beribadat kepada Allah, mereka tak cari apa pun. Yang mereka cari ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang engkau kena hidup bersama-sama mereka. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, adapun orang-orang musyrikin ini, kata Allah, ya, tengok Allah sambung lagi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Apa kata Allah? Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampau kebenaran. Allah kata, ya Rasulku, kau jangan ikut cakap pemimpin-pemimpin Quraisy ini. Sebab apa? Sebab dalam hati mereka itu ada racun yang boleh membunuh kejayaan kau. Apa racun tu? Tengok racun yang pertama. Aghfalna qalbahu an dzikrina. Mereka ialah orang-orang yang hati mereka lalai daripada mengingati kami. Hati mereka tu penuh dengan dunia. Dia nak tidur, dia fikir dunia. Dia bangun tidur, dia fikir dunia. Dia nak tidur, dia fikir besok pagi aku nak makan siapa. Dia bangun tidur, siapa aku nak gigit hari ni, siapa aku nak tipu hari ni. Sebab apa? Dalam hati mereka tak ada zikrullah. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah. Dia tak ada zikrullah. Dia tak ada semayang, dia tak ada zikir, dia tak ada baca Quran. Jadi Allah sebut, pertama sekali sifat mereka, mereka tidak ada Allah dalam hati mereka. Mereka tak baca Quran, bibir mereka tidak basah mengingati Allah. Adapun sahabat-sahabat engkau ialah orang yang pagi dan petang beribadat pada Allah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Sifat mereka yang pertama, yang aku tak benarkan kau ikut mereka, ialah mereka ini hati mereka tak pernah ada zikrullah. Artinya mereka tak ingat Allah langsung. Yang kedua, wattaba'a hawah. Bila mereka tak ingat langsung Allah, apa jadi pada mereka? Mereka pun menjadi orang yang hidupnya ikut hawa nafsu. Bila Allah dalam hati tak ada, siapa lagi dia nak ikut? Tentulah dia ikut iblis dan syaitan. Bila dalam hati tidak ada Allah, lidah tidak menyebut Allah, yang diikutnya siapa? Nafsu dia. Ya. Dan bila dia hidup ikut nafsu, dia akan buat benda ketiga. Apa dia? Wa kana amruhu furuta. Dia akan buat perkara-perkara yang melampaui batas. Cuba tengok pemimpin-pemimpin Quraisy yang dia buatnya melampaui batas. Dia bunuhnya Sumayyah. Sumayyah ni siapa? Seorang wanita hamba abdi yang masuk Islam. Dipaksanya supaya kembali kepada agama berhala, dia tak nak. Dia ambilnya lembing, dia sulanya daripada kemaluan bawah tu. Sula keluar dekat dada tombak tu, keluar kat dada tombak tu. Bayangkan menggeletiknya kawan tu menanggung sakit. Ini dibuat oleh orang Quraisy kepada orang Islam. Sebab apa? Sebab dalam hati mereka tak ada Allah, tidak ada zikrullah. Dia tak pernah takut pada api neraka Allah. Nampak? Jadi daripada ayat ini dapatlah kita fahami, patutlah Allah Ta'ala tak benarkan Nabi kita supaya ikut cakap Quraisy. Sedangkan Nabi kita berfikir, apa salahnya kalau aku duduk dengan orang-orang Quraisy ini, dapat mereka mendengar dakwah aku, dan aku tinggalkanlah sahabat-sahabat aku sekejap. Sahabat-sahabat aku tu nanti dia bolehlah ikut majlis aku yang lain. Itu pada perkiraan Nabi. Tetapi ilmu Allah mengatasi ilmu manusia. Allah kata jangan buat begitu. Terus bersama-sama dengan sahabat-sahabatmu ya Muhammad. Ammar bin Yasir tu orang miskin, Bilal bin Rabah tu orang miskin. Tapi kau tahu tak dalam dada mereka ada apa? Dalam dada mereka ada zikrullah, dalam dada mereka ada Quran, dalam dada mereka ada iman dan takwa.
terus bersama mereka. Gitu. Ya. Barulah Nabi terfikir, ya Allah. Ya, baik. Tuan-tuan, mari kita sambung lagi ayat yang ke-29. Baru 8.45, kita ada 10 minit lagi. Selepas Allah Ta'ala kata begitu, Allah sambung lagi. Dia ajar Nabi dia. Apa kata Allah? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya Muhammad, engkau kena bertindak tegas dengan orang-orang Quraisy ini. Jangan ikut tawaran mereka. Jangan ikut syarat mereka. Jangan. Itu syarat yang mereka bagi itu tak betul. Dan kau pergi jumpa mereka, beritahu apa dia? Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan kamu. Kebenaran itu hanya datang daripada Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka sesiapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan sesiapa yang mau kufur engkar, biarlah dia mengingkarinya. Apa kata Allah? Ya Muhammad, engkau jangan terhegeh-hegeh lah nak dengar syarat-syarat yang mengarut daripada pemimpin Quraisy tu. Apa dia ingat Islam ni murah ke? Sampai kita pula nak ikut syarat dia. Islam ini satu produk yang sangat mahal. Bukan Islam yang perlukan manusia, manusia perlukan Islam. Ini engkau nak berdakwah dengan mereka, dia bagi syarat. Kami boleh dengar dakwah engkau. Syaratnya orang miskin tak boleh datang, kami je boleh dengar. Macam dia pula lebih besar daripada Islam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Agama engkau agama yang benar, sebab dia datang daripada Allah yang maha sempurna. Engkau ada satu produk yang baik. Engkau tak perlulah nak sujud di kaki mereka, nak ikut cakap mereka supaya mereka dengar ceramah engkau. Tak payah. Kita bukan meruku tu. Kita bukan jual meruku, kita bukan jual tapai. Itu yang mana kita kadang-kadang sebagai penjual terpaksa ikut cakap pembeli supaya pembeli beli kita punya tapai. Tak payah, kata Allah. Engkau bawa Islam. Islam ini satu produk yang mahal daripada Allah yang maha sempurna. Tak perlu kita nak dengar cakap dia. Kalau dia nak terima Islam, terima. Dia tak nak terima Islam, okey, pulang berdakwah. Namun kita nak ikut syarat dia, no. Sebab kita Islam lebih mulia daripada mereka. Jadi ini kata-kata yang tegas. Allah ajar Nabi kita, engkau kena bercakap tegas dengan mereka. Sebab kalau Nabi penuhi syarat ini, mereka akan buat lagi syarat lain. Apa dia? Antara syarat yang mereka pernah buat pada Nabi apa dia? Ya Muhammad, kami boleh beriman, syaratnya engkau belah bulan. Kan mereka pernah kata gitu. Engkau belah bulan tu. Kalau engkau boleh belah bulan, kami akan beriman. Nabi pembelah. Dengan izin Allah terbelah. Tak ada pun mereka beriman. Pernah mereka kata, ya Muhammad, kalau engkau betul Nabi, kami beriman. Engkau panggil pokok tu datang sini. Dengan izin Allah, Nabi panggil pokok tu datang. Datang pokok tu. Bila pokok tu dah datang, kalau betul engkau Nabi, engkau suruh dia patah balik. Pokok tu patah balik. Tak ada pun mereka beriman. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka hanya bermain-main saja, bukannya ikhlas. Tak ada ikhlas. Nampak tu? Sebab tu Allah kata apa? Kau beritahu mereka, ya Muhammad, Islam yang aku bawa ni daripada Allah yang maha sempurna. Ini satu produk yang sangat mahal dan bermutu tinggi. Semua manusia memerlukan produk ini. Jadi sekarang ini is up to you, kata orang putih. Terpulang pada engkau. Engkau nak terima Islam, mari mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau engkau tak nak terima, okey, you boleh pergi. Bukan Islam yang perlukan kamu, kamu yang perlukan Islam. Begitu. Ya. Kadang-kadang mereka ni duk sangka Islam perlukan dia. Tuan-tuan tengok zaman Sayyidina Umar, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mualaf diberikan duit zakat. Kan mualaf kan sebagian daripada asnaf zakat. Rasulullah bagi. Orang nak masuk Islam dan orang yang dah masuk Islam, Nabi bagi duit zakat. Zaman Sayyidina Umar stopkan pembahagian untuk asnaf mu'alaf. Tak ada.
Daripada 8 asnaf tinggal 7. Ya. Dia tak bagi dah duit zakat pada mualaf. Bila orang tanya Umar, mengapa Umar? Ini ayat Quran. Nabi pun bagi duit pada mualaf. Umar kata itu dulu. Dulu Islam kuat, kita kena pujuk mereka untuk masuk Islam. Sekarang ni kita sudah jadi pemerintah dunia. Dia nak Islam sila, tak nak Islam sudah. Sebab apa? Sebab Islam ini takkan berlutut kepada sesiapa. Mereka yang mesti melutut kepada Islam. Tu tong derma yang ada kat belakang tuan-tuan tu. Tuan-tuan perlukan tong derma ke tong derma tu perlukan kepada tuan-tuan? Cuba buat keputusan. Ya. Ada ke lepas solat subuh tuan-tuan tak derma kat tong derma tu, maka tong derma tu menangis? Tak ada. Dia kata, "Hei manusia, aku tetap tong derma. Kalau engkau bagi, engkau yang senang." Kan? Tuan-tuan dekat sini pakat-pakat tak usah derma kepada masjid kita ni. Ya tu. Tak lama lagi tuan-tuan datang sini bertayamum lah, air tak ada. Ya tu. Ini berkat cuba tuan-tuan tengok. Kita ambil wuduk bukan mewah lagi dengan air kita. Sampai yang bukan air besar-besar pun ada. Sebab apa? Sebab tuan-tuan semua pemurah pergi derma kepada masjid. Masjid dapat duit, boleh bayar bil air. Untuk kebaikan kita. Tong derma kata, aku tak perlu pada kamu. Kamu yang perlu kepada aku. Dengan kamu berderma, kamu dapat ambil wuduk dengan baik. Kalau tuan-tuan tak derma, tuan-tuan datang dekat sini tiba-tiba perut sakit, kena start motor balik rumah balik. Tak payah dekat masjid kita. Tuan-tuan sakit, masuk je dalam tandas tu. Tandas pula boleh semayang dalam tandas tu, bukan main bersih tandas tu. Nampak tuan-tuan? Cuba tuan-tuan semua kedekut. Apa jadi? Tuan derma kata, aku tetap macam ni juga. Engkau yang susah. Jadi di sini menunjukkan apa? Kita perlukan kepada tong derma. Tuan-tuan yang kaya-kaya ni, tengok cara duduk pun saya tahu, banyak duit ni. Tiba-tiba tuan-tuan tak nak keluarkan zakat. Apa jadi? Zakat perlukan kepada tuan-tuan ke tuan-tuan perlukan zakat? Tuan-tuan semua kaya-kaya tak nak bantu orang miskin. Siapa akan susah? Orang miskin dia akan susah. Bila dia susah, anak dia nak sekolah, anak dia sakit, dia nak pergi klinik, tak ada siapa nak bantu dia. Akhir sekali dia merompak. Yang dia rompaknya rumah siapa? Kalau dia merompak rumah pakir miskin macam dia, yang ada kuali buruk je. Yang dia rompaknya rumah tuan-tuan, sebab tuan-tuan kaya. Dia tahu dalam laci itu belian semua ada. Jadi siapa yang susah? Yang susahnya orang kaya, bukan orang miskin. Sebab itu kita yang perlu kepada zakat, bukan zakat perlu pada kita. Ni masjid ni. 5 waktu kita datang semayang. Siapa perlu? Masjid perlukan kita ke? Tak. Kita perlukan masjid. Ya. Kita dengar azan dulu, nanti kita sambung 2-3 minit, kita tutup lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sikit lagi tuan-tuan, kita nak tutup dah ni. Sebab itulah kita ni orang Islam diajar supaya kita menerima Islam ni jangan jadi macam Quraisy tadi. Boleh terima Islam tapi dengan syarat. Tak, kita terima Islam tanpa syarat. Kita terima Allah sebagai Tuhan kita tanpa syarat. Kita terima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita tanpa syarat. Kerana itulah tuan-tuan, kalau kita tengok ada sepotong hadis Nabi. Nabi kata apa? Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Hadis rawahu Abu Dawud wa Muslim. Hadis sahih. Siapa-siapa yang sebut pagi-pagi 3 kali, petang-petang 3 kali, apa benda disebutnya? Raditu billahi rabba, aku redha Allah Ta'ala tu jadi Tuhan aku. Wabil islami dina, dan aku redha Islam tu jadi agama aku. Wabi Muhammadin rasulah, dan aku redha Muhammad itu jadi rasul aku. Apa makna redha? Aku terima tanpa syarat. Aku redha Allah jadi Tuhan aku. Allah kata betul ke? Betul. Baik, kalau kamu redha aku jadi Tuhan kamu, kamu kena terima apa saja yang aku lakukan kepada kamu. Kamu kena terima apa saja yang aku perintah pada kamu. Ya. Wabil Islam midina, dan aku redha Islam tu jadi agama aku. Betul ke? Betul. Kalau betul kamu terima Islam jadi agama kamu, jangan ada satu bantahan kamu terhadap Islam ini. Islam suruh tutup aurat, redha. Islam suruh jangan beramal dengan riba, jangan beramal dengan riba, redha. Wabi Muhammadin rasulah, dan aku redha Muhammad itu jadi rasul aku.
Apa maknanya? Terima apa saja yang Nabi ajar kita tanpa syarat. Dan bila terima pula, kita terima dengan hati yang lapang, tanpa syarat. Ya, terima. Sebab itu dalam kita diuji oleh Allah. Allah uji kita. Baru beli sandal mahal-mahal RM300 sandal kita. Parking dekat luar tu, masuk masjid semayang, keluar hilang. Memanglah kita sedih. Tapi Allah kata, aku yang takdirkan sandal tu hilang sejak azali lagi. Kau nak komplain ke? Tak adalah, aku tak komplain pun. Cuma sedih lah baru pakai sekali. Tapi aku redha, aku tahu ini semua takdir engkau. Engkau dah sebut benda ni sejak azali lagi. Aku redha ya Allah. Kalau betul kau redha kat aku, pergi bayar zakat. Berapa untung berniaga tahun ni? Tak ada untung ya Allah. Allah kata betul zakat kau tak ada, berniaga kau tak untung. Tapi zakat perniagaan bukan diukur melalui untung. Nah, kadang-kadang orang berniaga tak ada untung pun, tetapi oleh kerana barang yang diniagakan itu melebihi nilai apa ni dia punya tahap dia, ya, maka wajib dizakatkan walaupun tak ada untung. Awak bekerja siang malam pagi petang, tak ada orang miskin yang bantu kita, tiba-tiba dapat duit kena bayar zakat, bantu orang miskin. Redha ya Allah. Kalau gitu Allah kata wajabat lahul jannah, wajiblah untuk engkau syurga. Itu yang Nabi pesan kepada kita. Jangan lupa pagi-pagi 3 kali lafazkan lafaz sumpah ini. Apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Aku redha Allah jadi Tuhan aku. Aku redha Muhammad jadi rasul aku. Aku redha Islam itu jadi agama aku. Lafazkan 3 kali sumpah setia ini di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Allah kata wajabat lahul jannah, wajib untuk kau syurga. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terima Islam tapi dalam hati tu berkata-kata lagi. Berkata-kata lagi hati kita. Ya. Apa kata Allah? Mari kita tengok ayat terakhir yang saya nak sentuh, lepas tu kita tutuplah. Ayat yang menceritakan betapa Islam itu kena diterima dengan redha. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Ini syarat pertama. Orang beriman dalam apa saja perkara di atas dunia ini, dia akan cari sumbernya daripada Quran, daripada hadis. Quran kata boleh tak? Boleh. Quran kata tak boleh? Tak boleh. Hadis kata boleh tak? Boleh. Hadis kata tak boleh? Tak boleh. Quran dan hadis dia jadikan sebagai rujukan utama. Ini sifat pertama. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka keberatan dari apa-apa yang telah kau hukumkan. Bila dia baca Quran, tiba-tiba jumpa dalam Quran ayat wajib tutup aurat, terimalah, kena tutup aurat. Dan bila tutup aurat tersebut bukan terima dengan penuh keberatan, tak, terima dengan penuh kebanggaan. Kadang-kadang ada juga orang tutup aurat, itu apa? Bapak dia wajibkan, pihak sekolah wajibkan, terpaksalah dia pakai tudung dengan penuh rasa panas, dengan penuh rasa rimas. Itu yang bila cuti tu dia buangnya tudung dia, pergi pasar malam dah tak ada tudung dah. Sebab apa? Dia terima hukum pakai tudung tu, tapi terima bukan dengan penuh kebanggaan. Tak, dia terima dengan penuh rasa berat. Yang ketiga, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian dia menerima keputusan itu dengan penuh rasa menyerah diri kepada Allah. Terima je. Ini dia maknanya menerima Islam itu dengan penuh rasa redha di hati kita. Jangan jadi seperti pemimpin Quraisy yang kita bincangkan tadi. Kami boleh terima Islam, tapi dengan syarat kami tak nak duduk bersama dengan orang-orang miskin ini.
Dia letaknya syarat. Kalau dia terima pun bukan dengan redha. Kerana itulah daripada ayat yang kita baca ini, kita dapat belajar bahawa betapa bila kita nak iman kita ni betul-betul ke arah kesempurnaan, terimalah Islam itu dengan penuh rasa redha. Dan apa yang Allah Ta'ala buatkan kepada kita, terimalah dengan rasa redha. Jangan ada bangkangan, jangan ada rasa berat, kerana itu semua perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kadang-kadang ada rasa berat juga. Dulu berlaku masa saya duduk di Syria dulu, tuan-tuan. Ada satu kubur. Kubur tu orang panggil kubur Puteri Rom. Cerita orang tertua kat sana. Ya. Ada seorang tok guru, dia meninggal dunia. Lalu saya pendekkan ceritalah masa tak ada ni. Bila meninggal dunia, anak murid dia bermimpi ada sesuatu yang tak baik berlaku pada tok guru dia. Mimpi tu berulang-ulang, dia jumpa dengan isteri tok guru. Dia kata, tok guru saya ni orang soleh, banyak solatnya, banyak mengajarnya, banyak kuliahnya. Tapi dalam mimpi saya ada nampak benda tak elok lah. Apa amalan tok guru kita ni yang kita boleh tolong dia? Kata isi tok guru dia, tok guru kau ni semuanya bagus. Satu je yang pelik sikit, apa dia? Di Syria ni tuan-tuan, bila tiba musim salji tu beku. Ya, kita jalan atas longkang tu, air longkang pun beku, nak pergi solat subuh. Jadi bila suami isteri ni dah bersama pada waktu malam, nak solat subuh tu kena mandi adab besar. Tok guru kau ni setiap kali nak mandi adab besar, dia kata apa? Senanglah orang Kristian bersama dengan isteri pagi-pagi tak payah mandi. Kita ni kena mandilah, kena itulah, sejuklah. Nampak? Dia mandi juga sebab dia nak semayang. Tapi dia terima mandi hadas besar tu dengan hati yang berat. Kata orang di sana, kubur dia digali. Ketika digali, jenazahnya tak ada. Kata orang di sana lah, cuma saya tak boleh nak pastikan cerita ni tepat ataupun tidak. Ya, itu kena buat kajian yang lain lah. Cuma cerita ni sangat masyhur di kota Damaskus tu. Ya, dia tak redha bab mandi hadas saja. Kita tak boleh. Ya, kena redha. Mandi hadas tu kena. Itu. Ajar anak-anak kita yang nak sunat darjah 6 tu, kau kena sunat. Itu. Jangan kau rasa sunat ni kerana peraturan lah, tak ada. Ini semua Allah perintah. Nabi kata ini sunnah, buat dengan penuh redha. Jangan jadi seperti pemimpin-pemimpin Quraisy yang kita bincangkan tadi itu, nak terima Islam tapi dengan syarat. Ya, saya rasa itu saja yang sempat saya sampaikan. Maaf terlebih 5 minit dalam menyampaikan kuliah pada malam ni. Yang baik yang tuan-tuan dengar daripada Allah, yang kurang tu daripada saya, hakikatnya daripada Allah juga. Saya mohon ampunan maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.